Okey, habis tu beres dah kau? Nasi putih biasa deh. Okey. Sambal timun boleh be? Tak nak? Lauk? Ayam? Bagian ni ya? Okey. Lagi? Kuah-kuah? Sekali ke asin? Asin, boleh. Benak kopeh ke? Oh, nak. Boleh. Okey. Macam biasalah kan, 3 ketul je kan? Okey. Boleh. Kaki standard ni kita bagi. Kalau tambah lagi, abang nak tambah berapa ringgit lagi? Okey. Kira lagi 6 ketul ni RM2 je lah kan. Yang satu tu tak apalah, saya tak kira. Yang 3 ni. Satu. Pocut. Si baik saya buka pelasi besar Okey. Beres. Apa kak? Ayah je cuti. Daging kutu, daging gulai. Manis. Dok kak, jangan risau. Dia Kelantan tak semua manis kak. Okey. 8, 10 ya. Beres. Terima kasih bang. Okey. Habis tu nasi so. Biasa deh. Alright. Sambal timun boleh deh? Boleh. Lauk be? Ayam goreng mana Hafsah ni? Sereh, mantap. Okey, kuah sekali ke asin? Sekali deh. Makin lalu. Deh. Dapur air. Tapi ya be. Pasal pelajar tu air. Terima kasih. Akak nasi putih ke nasi kerabu? Nasi putih ya. Sambal timun boleh kak? Alright. Lauk? Ikan ni kita asing deh. Alright. Ikan besar tu. Yang ini
sekali dengan nasi 12 ya boleh tak? Boleh deh. Betul kan? Betul tak? Iu. Okey. Macam mana ni? Macam mana aku nak tutup ni? Sudah. Sudah. Okey. Lagi kak? Nasi putih saja. Nasi tambah? Boleh. Okey, so lagi. Sambal timun boleh tak? Ha? Boleh. Tak boleh. Lauk asin Lauk ayam boleh. Alright. Gemoy mo oleh ayam. Okay, lepas tu kuah saja kat deh. Jadinya ni tadi 12 tambah dengan 9 12 tambah dengan 9 berapa kak? Ya betul lagi. Okey 21. Okey kak. Habis nasi putih si kabu. Putih satu. Okey, terima kasih be. Jadi. Daging goreng lengah. Daging. Kau nak apa? Alright. Daging kotak. Minta kain saja.
Tadi banyak kan ayamnya tadi kan Pida kan? Pida. Tadi ayamnya banyak Pida penuh Pida. Baiklah, dah lah ini Jumaat. Jumaat pula pasal malam. Apa cabut dah. Apa? Abang yang